Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Timbalan Perdana Menteri yang berbahagia Tan Sri KSN, saudara sekalian. Seperti mana yang kita sedia maklum, selepas berakhirnya pilihan raya umum ke-13, telah menyaksikan buat pertama kalinya tiada wakil masyarakat Cina dari MCA dilantik sebagai Menteri Persekutuan. Ia sebagai menghormati keputusan parti tersebut pada ketika itu yang tidak mahu wakil mereka dilantik di dalam kabinet berikutan keputusan pilihan raya yang kurang memberangsangkan. Namun, keputusan Mesyuarat Agung Luar Biasa MCA yang telah diadakan baru-baru ini mahu wakil parti itu dilantik ke dalam kabinet menyaksikan bahawa kerajaan telah mengambil kira hasrat tersebut demi mengukuhkan kembali konsep perkongsian kuasa dalam pentadbiran yang melibatkan semua kaum di negara ini. Sejajar dengan itu, perubahan perlu dilakukan untuk melonjakkan lagi pendirian Barisan Nasional yang mendukung prinsip perpaduan kerjasama dan kesatuan dalam memerintah negara. Lebih-lebih lagi, sejarah negara ini sejak dahulu telah menyaksikan penglibatan pemimpin-pemimpin dari kaum Cina, India dan lain-lain lagi kumpulan minoriti yang mewakili parti komponen Barisan Nasional turut memainkan peranan penting dalam pentadbiran negara. Negara kita memiliki kepelbagaian dari segi kaum, agama dan budaya yang tentunya menyaksikan perbezaan yang wujud. Tetapi perbezaan ini kita dapat tangani sebagai satu kekuatan kepada kita. Kebolehan kita bertolak ansur menghormati antara satu sama lain, berjaya menyelesaikan konflik dengan aman adalah antara teras bangsa Malaysia kita sekaligus menjadi resepi kejayaan masa depan kita. Pengumuman pelantikan anggota baru kabinet pada hari ini sudah tentu berkait rapat dengan hasrat kita untuk membentuk pasukan yang jitu untuk memimpin rakyat dari pelbagai kaum dan ragam dengan jayanya. Saya merasa gembira kerana wakil dari MCA yang mewakili kaum Cina telah dapat kembali berada dalam kabinet. Begitu juga dengan wakil dari Parti Gerakan. Sehubungan dengan itu, sukacita saya ingin mengumumkan bahawa selaras dengan peruntukan-peruntukan dalam perlembagaan dan setelah mendapat perkenan Seri Paduka Yang di-Pertuan Agong, maka dengan ini saya umumkan pelantikan seperti berikut. Pertama, Yang Berhormat Datuk Seri Liao Tiong Lai, Presiden MCA, sebagai Menteri memegang portfolio Menteri Pengangkutan. Yang Berhormat Datuk Ma Siu Kiong, Presiden Gerakan, sebagai Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Yang Berhormat Datuk Wee Ka Siong, Timbalan Presiden MCA, sebagai Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Yang Berhormat Senator Lee Chi Leong, Naib Presiden MCA, sebagai Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Yang Berhormat Datuk Chua Ti Yong, Naib Presiden MCA, sebagai Timbalan Menteri Kewangan. Dan Yang Berhormat Senator Datin Paduka Chew Mei Fan,
naib Presiden MCA sebagai Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong juga telah memperkenankan istiadat mengangkat sumpah jawatan dan setia serta sumpah simpan rahsia sebagai Menteri dan Timbalan Menteri Persekutuan di hadapan Baginda akan diadakan pada hari Jumaat ini 27 Jun pada pukul 11.30 pagi di Istana Negara. Saya yakin barisan kabinet ini merupakan satu pasukan yang mampu menterjemah aku janji kita kepada rakyat seperti yang dilafazkan semasa pilihan raya umum lalu, seterusnya membawa kemajuan yang lebih besar kepada negara.